Sebenarnya dalam badan kita ni tak ada jin untuk buat penyakit. Manusia ni, penyakit tu dicipta oleh manusia. Manusia ni tidak didesain untuk sakit. Sakit tu dibawakan. Sakit tu dibuat oleh manusia. You boleh buat sakit, you boleh keluarkan sakit. Kalau you tahu macam mana dia terjadi pada asalnya. Bila ada saja sakit apa-apa, jangan buat apa-apa kecuali kena identify engkau sakit sebab apa. Tetapi ini yang kita ada masalah with the system. Sebab sistem hanya berfokus kepada kalau ada masalah A, cabut A. Kalau ada masalah B, cabut B. Tetapi tak lihat kaitan antara A dengan B. Specialist pun sekarang ni, dia tertekan dengan bilangan pesakit yang sangat banyak. Keupayaan untuk mereka beri pendidikan akan ada kekangan. Mereka tak boleh keluarkan pos sendiri. Mereka terpaksa akan ada tindakan tata tertib. We need surgery. We need surgical intervention. We need diagnostic intervention to treat. But that can only happen if the public and ada initiative. Dua inisiatif sekali. Because satu, bajet ada yang besar. Tapi kalau bajet tu hanya dibayarkan 80% untuk menanggung bilangan of people to take care of the sick generation, then dia akan jadi chicken egg story, tak ada kesudahan. So feel ni itu memang topik pancreatic cancer. Bersama saya Dr. Roland Victor. Satu benda yang one of the worst stress can happen bila you makan tak sedap. Doktor, saya punya culture kena makan nasi. Zaman moden. That every second of your life you either earn or learn. Batu Medic Show. Okey, selamat datang kembali ke Lesung Batu Medic Show bersama saya Dr. Roland, dan hari ini kita nak bincang tentang fat ataupun lemak. Dan seorang doktor yang saya tidak perlu kenal lagi, very famous tentang isu lemak dan kenapa kepentingan lemak dari segi kesihatan badan. So bersama saya hari ini Dr. Razin. First time kita berjumpa hari ni setelah bertahun-tahun berkomunikasi secara virtual. Right. Okay, terima kasih kerana sudi datang hadir pada bulan Ramadan membincangkan tentang kesihatan masyarakat Malaysia. Terutama sekali hari ini kita nak menjurus tentang lemak, pemakanan lemak. Dan mungkin before we start, just a bit of introduction about yourself dan journey you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Roland yang sudah saya kenal melalui WhatsApp begitu lama dengar suara dia, tapi tak pernah berjumpa lagi. Alhamdulillah hari ini diberi peluang bulan Ramadan yang mulia ni kita dapat berjumpa dan membincangkan sesuatu yang I think utmost important dalam kesihatan, tentang peranan lemak dalam kehidupan yang baik untuk manusia. Kalau nak tanya sejarah tu panjang ya, tapi probably I can simplify in a few things lah. Benda ni timbul dari bila kita ada ujian lah. Semua orang macam tu bila ada ujian je, nak selamat daripada ujian, cari macam-macam cara. So my first encounter ni bila saya punya aunty kena actually hepatoma. That was way back 20 over years ago. Saya masih ingat lagi kejadian tu, di mana dia masuk admit pada Hospital Terengganu, jaundice. Masa tu CT scan belum ada lagi, ada ultrasound yang canggih ada. Jadi duduk, dia go downhill very fast. Saya houseman masa tu. Sekarang dah pencen lama dah. Dah pencen kerja pencen hospital lah. Kemudian di situ saya mula ada interest dengan something other than conventional medicine, homeopathy actually. So I learn, I kata very intrigued macam mana dia orang boleh buat ubat. Saya baca sejarah. So at the end, to cut it short, dia perlu buat surgery untuk buat bypass supaya dia tak jaundice lagi, Whipple surgery. Family tak setuju, kecuali seorang saja yang setuju, iaitu pesakit sendiri. Masa tu masih sedar lagi, boleh sign. But unfortunately, the next day dia fall into semi-coma. Anesthetist tak lepas sign, anesthetist tak benarkan sebab too bad. So saya bincang dengan Dr. Jamil masa tu, my specialist.
Dia pun tanya, Zain, I think you better bawa balik lah. Tak ada harapan ni. So the moment dia bagi tu, saya pun malam tu buat kerja sikit, cari a few homopad dekat kawasan tu. Can I order some arsenic? Tengok arsenik pun kita tahu keracunan kan, tapi in homeopathy like cures like venom treats venom. Yes. So arsenik dalam dos yang sangat rendah, ada memory arsenik yang boleh rawat arsenic poisoning. That's what I learned dulu. So saya pun pergi call a few friends, ada dah ubat ni. Dia kata, Dr. Razin, you nak dos berapa? Allah, I baru baca pasal arsenik, dos tak belajar lagi. Saya kata tak apa, cari yang paling kuat. Takkan nak tunjuk tak pandai kan? Paling kuat paling kuat lah. Paling kuat tu I pun tak tahu kuat tu 6. Dia ada potensi 6, 30, 200. Lepas tu baru belajar. Sebelum tu tak belajar lagi. Saya sebut umum je, bagi paling okay Dr. Razin, come over, kita bagi you yang dos 30, something like that. So malam tu I pergi ke klinik dia, terus kejar ke rumah aunty ni dan titiskan beberapa globule gula dalam mulut dia. Dia pun dah actually labeled breathing dah masa tu. Lepas begitu, I pun balik lah. Balik dalam pukul 11 malam tu. Dan tidur pun tak boleh lah sebab nak tunggu kot innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal dah teruk sangat. Lepas main subuh, tak ada berita, I pun call. What happened? Pada ni, aunty. Dia kata dia dah buka mata, Zain. Buka mata. Saya bergegas pergi tengok. Muka dah kendor, tak ada labor breathing lagi. Stable, BP very low, but stable. Lepas tu pasal I know I haven't given anything except that one. So that is a cause effect relation. Kalau orang kata pasal kata apa RCT, I think my first RCT is that patient. Randomized control trial. Nothing is more important for me than this case. Okay. So lepas tu baru I kata, wow, what an amazing changes to me as a physician yang mula ingin percaya ada lagi di luar sana sesuatu yang saya tak pernah belajar. Itulah permulaannya. Then I never turn back. I belajar. Sampailah sekarang, fast forward, sampailah learning. Itulah sejarahnya, Dr. Oh, wow. That's so nice to hear. Okay. Your journey dalam memberikan banyak advice kepada public, nasihat and everything secara online, I think kita semua dalam satu genre yang sama lah. Correct. Looking into functional medicine, looking into integrative health. Tapi yang saya tertarik is fokus Dr. Razin tentang penggunaan lemak. Okay. Biasanya kita tengok dari segi mainstream punya pendekatan kepada lemak ni, lemak ialah jahat, lemak ialah akan bawa kepada hubungan silaturahim, kolesterol dia akan naik. Lepas tu lemak ni kena cuba gunakan less low fat. Tetapi kita tahu today benda tu ialah extremely wrong. Kalau kita lihat pada lemak-lemak yang sihat. So why fat, why lemak ni is your macam your creed lah, your core. Baik. To answer soalan yang tersangat besar ni, yang memerlukan I think many years to answer in probably 1 hour. Doktor bagi some simple conclusion. Oleh kerana background doktor ni, doktor juga mengajar di university, so I tend to answer things according to 3 tenets. Pertama, it must be evidence based. Evidence based ni pun nak kena tafsir panjang tu. Which evidence are you going to use? Your narrative or my narrative? Untuk orang yang belajar TCM, evidence kita tak buat ada makna kot. Ataupun traditional Chinese medicine ni, orang kata command ke ataupun inferior compared to modern medicine. Whereas dia orang dah ada dalam dunia ni 3 hingga 5,000 tahun. Kita baru 1,000 tahun pun tak sampai lagi. Dan kalau saya boleh sebut satu benda lah, hempedu bumi yang ada di masa itu dengan yang ada di waktu ini masih digunakan dalam dos yang lebih kurang sama. Obat-obat kita ni dah sekarang ni obat-obat 3 tahun dah obsolete dah tak boleh pakai, kena reference dan sebagainya. Betul tak tu? Betul. Yang ni didapati bahaya, keluar obat baru. Tak sampai 10 tahun pun dah tukar obat baru.
Ubat-ubat dulu lebih ada integriti dari segi tak pernah berubah. Cara mereka prescribe more or less the same. So when you talk about evidence-based, what evidence are you going to use? So I use all evidence that is available in the world dari segi modern medicine, which I love very much. Ayurvedic medicine, TCM. Of course. Satu. Yang kedua, saya juga mengajar anak murid saya di universiti tentang ilmu fitrah badan manusia. Fitrah ni tak banyaklah ada dalam kitab-kitab moden ni. Dia banyak kepada logical, banyak kepada common sense yang semua orang tahu. Ya, jadi saya bagi contoh macam berapa banyak air perlu diminum setiap hari. Majoriti orang akan jawab 8, 10 ataupun 2 liter. Habis tu kalau orang tu dah sembab macam mana? Dah ada water retention. Oh, macam tu tak boleh lah. Kalau tak boleh, dia tak boleh minum air ke? Tak ke dahaga dia? Bahaya tak? Jadi kena jawab dengan keadaan yang fitrah. Fitrah maknanya badan kita ni ada perangai, kalau tak beri, pandai je dia buat sendiri. Dia ada satu sifat dipanggil I want to survive all the time. Macam bulan puasa. Bulan puasa kan pelajaran besar. Dulu kita kata kena makan berzat 3-4 kali sehari, seimbang sebagainya. Tiba-tiba bulan puasa, pagi sahur air kosong, petang je berbuka. Daripada makan 4 kali sehari jadi sekali sehari. Saya tengok bulan puasa lah orang paling tak ada di hospital. Tak ada di hospital tu pasal apa? Pasal mati ke atau pasal sihat? Almost always mereka lebih sihat masa puasa. So nampak dengan keadaan kita limitkan sesuatu nutrien kepada badan akan kata, tak apa, saya guna yang dah ada. I have a lot of stuff inside. Itu dipanggil ilmu fitrah. Itu satu contoh lah. Ya? You tak beri air, badan kata, aku buat air sendiri. Boleh ke badan buat air sendiri? Kenapa tak boleh juga? Kerana Allah Ta'ala pun bagi contoh dalam Quran banyak ya. Salah satu saya baca Quran sikit ya. Fala yanzuru na ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu memperhatikan kejadian unta? Kalau kita tengok unta tu yang paling striking dalam sifat unta tu apa? Bongkol kan? Dia ham. Apa ada dalam ham tu? Lemak. Okay? Ada orang jawab air. Saya kata kalau jawab air kena duri memang dah bocor. Lemak ya. Perangai unta sekali dia minum air dalam 10 minit ada 100 liter. Dia akan minum 100 liter of water in 10 minutes. Tapi di padang pasir 3 minggu satu titik air pun dia tak minum. Adakah dia tak perlukan air? Tentu dia perlukan air dari segi organism dari segi cellular respiration. Kalau kita belajar cellular respiration yang berlaku dalam mitokondria tu, we need oxygen, water and nutrients, 3 benda asas. So air tu datang dari mana kalau tak minum air 2 minggu? Badan kata, tak apa, aku buat air. Macam mana kena buat air? Aku bakar lemak dalam bonggol tu. Lepas tu Tuhan kata, kamu tak tengok ke unta tu macam mana? Supaya apa? Supaya belajar dengan diri kamu. Kamu tak ada ke bongkol kat perut tu? Most of us, kalau unta tu ada 30 kilo ham, kita pun kadang-kadang ada 30 kilo weight excess. Ham lah tu. Nak kata apa lagi? Bakarlah yang itu. Sebab tu kita bulan puasa walaupun tak minum air, masih buang air kecil lagi. Badan macam mana badan buat? Pandai-pandailah dengan fitrah yang God have created. They produce it on water. Why? They want to survive. Okay. Yang kedua, yang ketiga mesti bernandaskan Quran sebab ilmu ni ilmu manusia ni terbatas ya. Apa saja pendapat sesiapa saja pasti ada seorang lagi yang oppose that and they have evidence. Kita namakan dia Gibson Law. Gibson Law ni for every PhD kan doktor yang besar lah tu. There is another PhD with opposing opinion. But tu lah PhD. Tak ada orang boleh kata mereka salah. Sebab mereka mengaji tinggi. Jadi bila berlaku kedua pendapat ni, macam mana kita nak ambil yang mana satu? Kita kembali pada Quran. Sebab dalam di situ semua ada pelajaran. Jadi this is how I go forward in bringing people kepada saya punya tagline apa? Merdeka ubat dan penyakit. Ya, merdeka ubat dan penyakit maksudnya jangan merdeka ubat, tak suka ubat tapi penyakit banyak. Tak naklah macam tu. Saya tak suka makan ubat. Tapi lifestyle teruk juga. Betul. Tak naklah. Ataupun merdeka penyakit tapi obat 4 bekul. Tak naklah juga. Lebih kurang begitu Dr. Roland. Faham. Deep penjelasan tu. Saya tertarik dengan satu
exposure yang Dr. Razin selalu katakan, elite and poor method, Correct. And I want to hear it daripada Dr. Razin sendiri. Apa yang dimasukkan oleh elite and poor method? Correct. It's a concept that over the years saya dapat melalui, I think lah, kesusahan lah juga. My first aku kata apa, ilham atau terbuka itu, hijab tu, bila saya belajar tentang subjek longevity, doktor. Longevity. Okay. So kalau semua pernah dengar ya tentang satu kumpulan manusia yang kita namakan apa, the Blue Zone people. The Blue Zone people ni adalah 5 tempat dalam dunia yang telah digazetkan, di mana orang-orang yang duduk di sini kita namakan mereka ni centenarian. Centenarian maknanya mereka ni semua hidup 100 tahun ke atas dan tak ada ubat sebiji dalam hidup mereka, ataupun minimum ubat. Saya kata tak ada langsung, salah juga ya. Minimum ubat. Tak ada orang akan sampai 100 tahun, 110 dengan ubat ya. Kalau tak percaya, pergilah cari mereka tu. Ya. Baik. Jadi ada di Okinawa, ada di Sardinia, Loma Linda, California, dengan Nihoya, Costa Rica. So 5 tempat ni digazetkan sebagai tempat Blue Zone. Ada satu lagi tempat yang kita pernah dengar, Hunza, dekat Himalaya tu. Yang mana orang dikatakan umur 110, 120 masih bawa barang kat bahu, angkat panjat gunung lagi. Cuma mereka tak termasuk dalam Blue Zone ni for the reason orang kat sana tu dia tak ada data. Maknanya beranak pun beranak je lah, pakai andaian banyak. 5 tempat ni negara mungkin lebih maju, mereka ada rekod. So fair enough. Whatever it is, kita juga mungkin ada orang-orang di Malaysia ni yang mungkin kat kampung dekat Terengganu ada seorang umur 105 tahun, kat Kelantan seorang, dekat mungkin Kelang seorang adalah berterabur 1-2 orang yang umur 100 tahun kata, kita panggil centenarian juga. Berbeza dengan Blue Zone ni, di Blue Zone ni macam di Okinawa ada 1,400 orang duduk dalam satu pulau yang sama, semuanya 100 tahun ke atas. So that will be amazing figure, amazing observation. Jumlah keseluruhan centenarian dalam dunia ni sekarang ni lebih kurang 772,000 orang. Banyak juga. Boleh banyak, tapi ada orang kata, alah tak banyak lagi doktor, you nak ambil centenarian ni dan you nak pakai untuk 8 bilion orang. Saya mau kata iyalah juga you ya, 772,000 bahagi 8 bilion, 0.01%. Statistically tak bolehlah jadi sandaran untuk nak berubah orang. I would say probably you are right. So what I do, saya kaji lagi orang-orang yang negara-negara paling panjang umur dalam dunia. This is my study ya. So ada 201 negara yang saya cerap. Top 10 ni ada, kita tak boleh tunjuklah kat sini ni. Nanti insyaAllah ada masa kelapangan nanti kita akan tunjuk. Hong Kong duduk nombor 1. Hong Kong, Japan, Sweden, Switzerland. Top 10. Average is dalam 88 gitu. Malaysia duduk di tangga 79 dalam dunia. Bottom 10 duduk dalam negara Chad, Lesotho, Nigeria, mesti negara Afrika yang agak miskin. Dan anda tahu semua umur mereka ni lebih kurang 55 tahun semua tumbang. Wow. That is itu figure tahun 2022. Until today. Dengan kata lain, kalau dah 55 tu siap-siap lah tu. Jadi can you imagine the vast difference between 55 dengan 88, 30 tahun each different. Cukup besar untuk kita go deeply into this. Dan merujuk kepada Malaysia, I even have actually data daripada KKM sendiri daripada tahun 1991 hingga 2022, ada graf daripada 1991 tu, that was 30 years ago, 32 tahun dulu. Average umur di Malaysia ni 71, 72. Dia pergi pada flat line sampailah pada 21 dia ada dip sikit. Tak apa berlaku masa tu saya tak tahu. Semua tak tahu. Okey. Banyak naratif di situ. Ada orang kata saya tahu, tapi saya akan jelaskan pada satu masa nanti. Ada orang kata pasal COVID. Saya kata no, nak pasal COVID. Pasal PKP. Manusia dikurung, orang mati. Manusia sifat dia tak boleh dikurung. In short begitulah.
Dia panjanglah huraian dekat situ. Kemudian dia naik balik sampai tahun 2022, jangka hayat kita naik dalam 74. Daripada tahun 1991 sampai 2022, lebih kurang 30 tahun lamanya, jangka hayat orang Malaysia ni naik hanya 2 tahun. Can you imagine berapa banyak belanja yang dibuat tiap tahun untuk Kementerian Kesihatan? Yang kedua lebih banyak daripada Kementerian Pendidikan. Pendidikan lebih kurang 60 bilion. Kementerian Kesihatan tahun 2023 42, sekarang 45 point something, 46. Saya kaji lagi, 85% of that adalah gaji, lebih kurang 15% saja yang diguna untuk baiki hospital lama, buat hospital baru. Tak tahulah berapa banyak dibuat untuk mencegah penyakit. Wallahualam. So this is what seruan saya lah. Let's the only way yang kita boleh go forward. Saya ikut juga a few parliament sitting baru ni. Saya tengok 2-3 YB berdentang marah KKM. Saya kata marah pun tak guna juga. Nurse kerja daripada 42 jadi 45. Dah tu nurse tak ada. Siapa nak kerja? College nurse pun tak bagi kelulusan yang banyak untuk buat banyak-banyak. Okay? Kenalah kerja. Tak, nak marah pun tak boleh. Saya pun tengok. Nak marah buat apa? Dah patient ramai. So, the only way forward untuk kurangkan ni supaya orang boleh kerja 30 jam je seminggu adalah merdekakan orang daripada obat dan penyakit. Betul. Itu je. It's preventive medicine dan yang akan untuk jadi dapat ini ada protokolnya. Itu yang saya karang daripada Blue Zone. Saya ambil pelajaran Blue Zone. Saya tengok apa rahsia kamu. Dan saya juga tengok top 10 negara dan dunia ni yang paling banyak umur. Apa rahsia mereka. Saya rumuskan dalam ELI yang saya namakan elimination. Eli maknanya bila ada saja sakit apa-apa, jangan buat apa-apa kecuali kena identify engkau sakit sebab apa. Eliminate that. Okay. Kalau dulu kata dadah bahaya, you ada drug addiction. Hari ni saya kata ada carb addiction, ada food addiction, ada technology addiction. Semua ni adalah toksin untuk manusia. Jadi Eli dulu, I always remind everyone, elimination before addition. Sebelum you nak add apa-apa, buang dulu. Pasal kalau you macam masuk dalam bilik studio ni, bau busuk. Tiba-tiba tak apa doktor, kita ada minyak wangi banyak, macam-macam jenis. Tapi you tak nak cari bangkai kat mana? Kan? Oh tak apa, alhamdulillah tak ada bau dah. Tak ada bau ke ataupun bau sudah disuppress. It's a suppression. Barang buruk tu masih ada dan lagi bahaya. In a way, it is even dangerous to do that. Why? Kalau dulu hidung kita ada sensors untuk cerap bau busuk dan kita boleh larikan diri. Sekarang hidung kita sudah tumpul. Sebab apa? Ada suppression. Dan racun tu lagi bahaya masuk ke dalam badan tanpa halangan. Defense mechanism kita telah di shut down. Nampak? That's why I cipta early dulu. Without an early step, POH doesn't work. Pillars of health doesn't work. PO doesn't work. Okay. So early, dan nak apa yang nak early, itulah kerja doktor. Sebab tu pesakit kena datang jumpa doktor. Cuma kena datang jumpa doktor yang faham lah benda ni. Jangan doktor yang datang 5 minit bagi ubat. Habislah tu. Sekarang zaman sekarang ni orang tak jumpa doktor lah untuk dapat ubat. Nak dapat ubat orang tanya ChatGPT. Macam-macam orang buat sekarang ni. Betul. Orang, you tak boleh marah dah orang nak buat apa-apa. They have their own life. They are well educated. And they are not stupid anymore. And they can search. They can search with kata apa data-data ataupun site-site yang reliable. Jangan kata semuanya tak reliable. They are educated people. POH maknanya ada 8 tunjang kesihatan. Pertama, relearning about diet. What is really a diet that is most suitable for human consumption? The science of it. Kena belajar secara sains lah. Saya bagi contoh dalam diet ni, saya bagi contoh satu ya. Saya selalu tanya pesakit, Makcik, madu bagus tak? Jadi hampir 100% kan jawab bagus. Makcik, nak tanya satu lagi, kalau orang tu gula dah 20, madu bagus tak? Semua gigit jari. Nak kata tak bagus kan, takut salah pasal Quran kata bagus. Nak kata tak bagus kan. Kalau nak kata bagus, gula dah 20. Jadi payahlah nak jawab tu. Ada yang jawab orang yang boleh lah doktor, yang tak boleh. Jadi jawapan the best answer is madu bagus
bertempat. That is a general answer. Dengan this ayat yang simple ni, madu bagus bertempat, kita boleh jawab macam-macam soalan yang orang tanya. Dok, cuka bagus tak? Cuka bagus bertempat. Minyak zaitun bagus tak? Minyak zaitun. Kap bagus tak? Kap bagus bertempat. Tengok engkau siapa. Itu maksud bab relearning diet. Lihat diri dan lihat keperluannya. Orang yang sangat kurus, tak ada metabolic disease, tiba-tiba nak halang makan karbohidrat. Macam mana tu? Karbohidrat diperlukan untuk spike insulin. Insulin adalah growth hormone. Kalau you tak ada insulin spike, macam mana badan nak membesar? Kuruh kering sampai bila-bila lah. Kuruh tu sihat ke tidak? Kita tak nak. Kurus, kita nak sihat. Kalau you tengok orang dekat hospital tu, you kata obesity tu bahaya. Cuba pergi hospital tengok. Yang masuk hospital tu, obes ke kurus? I would say 70% kurus. Kenapa tak sihat? Pasal inflame. So the problem is what we call SAI, skinny and inflamed. Inflammation is the cornerstone of all illnesses. So kita akan belajar diet yang tiada radang. Okay. Yang kedua, belajar pasal puasa. Dalam puasa ni ada banyak nuance-nya, intermittent fasting, water fasting, doktor datang dengan benda baru, fat fasting, fast mimicking diet, makan tetapi badan kata engkau masih puasa. Apa dia tu? So kita belajar dengan detail bab puasa, kita belajar bab exercise, betapa pentingnya exercise dalam kehidupan. Kita belajar bab sunbathing, kita belajar bab how to have a good sleep. Kita belajar juga sikit sebanyak bab suplemen. Jangan ingat suplemen semuanya salah, tapi terlebih pun tak boleh. Tak ada langsung pun tak boleh juga. Kenal diri, siapa yang perlu suplemen, kita akan beritahu. Doktor lah kena punya kerja tu. Kemudian kena belajar mengurangi stres, menangani stres, bukan mengurangi stres. Sebab stres mungkin bagus untuk kita. Kalau kerja relax sangat, tak ada stres, tak jadi kerja tu. Betul. You need stres untuk berjaya kan. Tapi stres yang kronik bahaya. Last kali, biohacking, which is the topic yang probably Dr. Roland sangat suka. Lebih kurang begitu, Dr. Roland, Elite Empoh tu. Okay, wow. Itu honestly, this is my first time saya dengar apa definition alien pole ni. Saya actually berpendapat first alien pole is okay, this is some form of theory oleh seorang dua individu bernama Ali dengan Poh. So saya betul-betul salah. But secara rumusannya it's a complete how do I say? Medical ecosystem strategy. It's a strategy. In terms of apa yang kita lihat pada mengeluarkan semua sisa-sisa yang salah yang kita tengah practice and empowering the body dengan core pillars. Rangka-kerangka yang sangat penting dari segi is the body, mind and spirit kind of perspective of healthcare. I think ini memang jadi satu creed untuk functional medicine, integrative healthcare ni, ataupun it's just like basic 101 health practice yang mungkin kena buat hari-hari. Ya. Untuk mengulas sikit apa yang Dr. Roland cerita apa yang berlaku dalam dunia perubatan sekarang ni, ada specialty dermatologist, orthopedic, gastroenterologist, oncologist, cardiology dan sebagainya. Macam-macam Islam. Macam-macam specialty ni ataupun subspecialty. Tak ada apa salah pun dalam dunia ni. Yang salahnya adalah standard of care itu. Bila ada tumor, surgery, kemo, radio. Kita duk ulang benda yang sama. Tak jadi pun ulang. Pasal apa? Kenapa ulang? Pasal itu je yang ada. Kenapa? Kerana kita tak nak terbuka minda kita. Jadi as a public ataupun rakyat yang ingin penyelesaian, kalau saya tak nak ni, saya nak buat apa? Di sini datang Elite Empoh. Elite Empoh adalah satu strategi lengkap supaya pilihan yang mereka buat, mereka tidak mahu, that is their choice, isn't it? Ataupun bukan tidak mahu, sudah buat tapi kena lagi. Lepas buat 3 stand, kena lagi. Buat lagi 2 stand. Lepas buat 2 stand, lepas 2-3 tahun, kena lagi. Nak buat lagi ke? Tak nampak ke bahawa dia sudah fail? Jadi nak cari jalan apa tu? Maka doktor cipta kaedah Elite Empoh ni sebagai satu jalan besar keluar daripada kaedah lama kepada kaedah baru, tapi selamat. Sebab apa? Sebab dia evidence based, dia fitrah dengan badan manusia, dan dia juga berdasarkan Quran dan hadis, insyaAllah. Begitu. Nice. Okay. Journey daripada perjuangan buat content secara online and all, doktor mula establish
Kalis Lab, kenapa that journey? Kenapa you pergi kepada from educating kepada 3 pilar prinsip yang Dr. tekankan tadi kepada produk? Baik. Begini ya, kalau anda lihat dengan kacamata yang berbeza, mungkin akan nampak benda berbeza dekat depan ni ya. Satu orang mungkin dapat nampak dia sebagai produk, ada orang akan nampak sebagai obat, ada orang akan nampak sebagai makanan. Ya. Saya nampak sebagai food as medicine. Okay. Food as medicine. Makanan. Basic principle of medicine. Makanan adalah obat. Food as medicine ataupun food is medicine. Saya juga menerima berbagai, bukan tentangan lah, berbagai debat Dr. Razin. Ini from specialist kawan-kawan saya. Majoritinya specialist pasal dah pada usia dah 60 lebih ni, mesti banyak kawan-kawan semua dah super specialist lah ya. Zain, betul lah sumber penyakit ni datang daripada makanan, tapi bila sakit kenalah makan ubat. Saya kata kenapa pula begitu? Kalau puncanya datang dari mana, kenapa kita tak boleh undur melalui makanan? Ada ke dalam badan manusia ni benda yang di luar yang kamu kata obat itu, anti kolesterol ke, anti bakteria ke, antivirus ke, yang kamu buat segala obat tu kamu dapat ilham daripada mana? Semuanya ilham daripada penciptaan badan manusia. Badan tak ada antibakteria sendiri ke? Kita punya immune system tu apa? Ya? Segala benda yang dibuat di luar sana semua mengambil pelajaran daripada fitrah badan manusia. And that is not even close. You nak kata morfin hebat macam mana pun, endorfin lebih baik lagi. Siapa buat endorfin? Badan buat. Badan yang buat. Jadi boleh tak kita buat satu strategi, satu rawatan untuk dekatkan endorfin supaya kita boleh kurangkan morfin? Kenapa pula tak boleh? Cuma it needs time. Habis tu yang makan ubat hari-hari sampai 3 tahun tu bukan time ke? Tak pernah jadi. Why don't you give some time untuk learn? Ramai je orang yang practice sound healing, yoga, meditation dan sebagainya tu, doktor pun tak ada dalam minang tu, tapi doktor setuju sangat. It's part of stress punya protokol tadi. I tak boleh lah buat benda tu. Too much for me, isn't it? I refer to friends. Jadi, kita perkasakan badan. Macam mana nak perkasakan badan supaya boleh buat obat sendiri? Yang tu yang saya ajar letakkan dalam fasting mode tu. Okay. The moment kita duduk dalam fasting mode, badan akan mula duduk dalam satu keadaan yang sangat tenang. Enzim tak keluar. Nak keluar apa enzimnya? Makanan tak ada. Bila enzim tak keluar, hormon tak keluar, asid tak keluar, badan kata, it is time for us to go inside, deeper to the tissue, to repair. Badan ni dia ada jentera dan dia ada limited capacity untuk buat sesuatu. Kalau you berlari, darah yang dalam badan you yang 5 liter ni akan pergi kepada you punya bigger muscle. Betul. Darah dalam perut tak berapa ada lah. Sebab apa? Sebab darah bukan boleh bertambah pun. Dia di-divert kepada tempat yang diperlukan. Tiba-tiba tengah berlari you makan. Bila you makan, macam mana nak ada digestion yang baik sedap darah tak ada kat perut? Sebab tu tidak boleh makan setengah berlari kecuali something yang really readily absorb. Itu pelajaran saya yang logik darjah 1 punya cerita. Something like that. Jadi di sini adalah makanan bagi setiap sel dalam badan kita. Kalau kita pergi belajar sikit lebih hari ini, setiap badan kita ni adalah sel. Daripada ujung rambut sampai ujung kuku semuanya sel. Daripada tulang yang ada 20% air di dalam sel itu kepada muscle yang ada 80% air, semuanya struktur lebih kurang sama. Sel tu dia ada kulit. Sel bulat tu ada kulit. Kulit tu kita panggil sel membrane. Sel membrane tu dibuat oleh, kita panggil apa? Phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer tu ada fosfat punya kepala, lepas tu ada kaki dia dipanggil tail. Tail tu ada 2, saturated fat dengan unsaturated fat. Dekat layer membrane tu ada satu lagi barang kita panggil kolesterol. Jadi jangan samakan kolesterol dengan lemak Kolesterol tu makhluk lain, lemak makhluk lain.
Jangan ingat you minum minyak kelapa tu ada kolesterol tu. Dalam minyak kelapa tidak ada kolesterol. Kenapa? Kerana kolesterol hanya wujud dalam binatang. Kolesterol hanya ada dalam binatang. Dia tidak wujud dalam tumbuhan. Sebagaimana fiber hanya ada dalam tumbuhan, tak ada dalam binatang. Fiber nak memberi keutuhan kepada pokok. Fiber ni macam tulang bagi manusia. Manusia ada fiber ke? Mana ada? Muscle fiber je. Muscle fiber ada. Okay? Jadi begitulah fitrah penciptaan manusia. Jadi kalau kita go deeper, kolesterol is part of human structure. Kalau tak ada kolesterol, mati kita. 2% daripada otak yang beratnya 1.4 kilo ni, lebih kurang 26 gram adalah kolesterol. Kalau kita ambil ubat-ubat yang cabut dia, tumpulah peringatan kita nanti. Jadi nak kembalikan tu bukan senang. Dah hilang, bukan senang nak datang balik otak ni. Tetapi ni yang kita ada masalah with the system. Sebab sistem hanya berfokus kepada kalau ada masalah A, cabut A. Kalau ada masalah B, cabut B. Tetapi tak melihat kaitan antara A dengan B. Itu yang jadi masalah bila Dr. Razin katakan tadi. There is no poly-speciality. There is no polymedicine. Yang di mana everything is integrated. Kita tak lihat. Sangat baik apa yang Dr. Roland cerita tu. Dia membawa pada satu istilah, whether you are a specialist or you are a generalist. Okay? Specialist lihat macam dilihat gajah, tapi dilihat kuku gajah. Itu subspeciality dia tu. Kalau speciality lihat kaki gajah. Betul. Subspeciality lihat kuku gajah. Kita as orang kata apa, doktor yang ingin merdeka ubat dan penyakit ni, bukan rawat keciman ni. Orang tak boleh sakit. Sebenarnya dalam badan kita ni tak ada jin untuk buat penyakit. Manusia ni, penyakit tu dicipta oleh manusia. Manusia ni tidak didesain untuk sakit. Okay? Sakit tu dibawakan. Sakit tu dibuat oleh manusia. You boleh buat sakit, you boleh keluarkan sakit. Kalau you tahu macam mana dia terjadi pada asalnya. Kalau you buat pesakit, kemudian you tak ambil jalan masuk tu, you ambil jalan lain, tampal, suppress tadi tu, maka di situlah datang sakit yang tak ada kesudahan, meninggal pun dengan ubat yang banyak. Begitulah. Jadi, I would say specialists have their own role. The other probably 80% of the doctors dalam Malaysia ni adalah mostly generalist. Belajarlah benda baru. Saya namakan dia restorative medicine. Dan specialist juga saya menyeru, be there, be a dermatologist. Cuma guna strategi elok empuh. Janganlah semua eczema, steroid je. Itu budak-budak kecil pun mati. Tak payah jumpa specialist kalau nak bagi steroid. Pergi pada farmasi, cari steroid, ubat terkini yang paling baik. Kalau pergi klinik pun bukan dia beri simpan ubat yang original pun. Kena beli ubat yang sorry tu saya lah, ada ubat yang bermutu kurang baik. Kalau nak ada duit, cari sendiri. Jadi especially apa yang saya seru adalah be there at your subspecialty, tapi guna strategi baru, elite empoh. Daripada diet sampai pada biohacking, semuanya kena ada tempat dalam pemulihan penyakit, insyaAllah. Tetapi you know what is the isu pertama yang bila kita bincangkan this issue, saya lihat the system itself. Bila kita lihat pada sistem ni, bila satu negara tu dia bukan blue zone, dan bila negara tu ialah ranking nombor 1 dalam obesity, ranking nombor 1 dalam pelbagai masalah. Kalau kita lihat data yang baru keluar, punca kematian pertama paling tinggi pneumonia, lepas tu masalah jantung and everything. Baik. Specialist pun sekarang ni dia tertekan dengan bilangan pesakit yang sangat banyak. Keupayaan untuk mereka beri pendidikan akan ada kekangan. Mereka tak boleh keluarkan pos sendiri, mereka terpaksa akan ada tindakan tata tertib. All of these things are happening, and mereka ada bilangan pesakit yang semakin banyak. Tak kisah sama ada di private ataupun kerajaan, kalau pergi, you tunggulah 2-3 jam untuk jumpa seorang pakar. So, the only ways, preventive medicine kena masuk, elite and poor method kena masuk. And it's not going to happen tomorrow. Right. It's going to have at least satu manifestasi 2 dekad.
that ada satu bottleneck, okay, yang dah terlepas kandang-kandang lembu dah keluar ni, kerbau ni semua dah tak boleh terpaksa guna the old school method, tetapi the new catchment yang masuk, kita terpaksa farm them into a more incentive based healthy lifestyle supaya the bilangan hospital kurang, quality of care specialist yang boleh bekalkan kepada patient meningkat. Because hanya kalau kesakitan yang amat teruk, we need surgery, we need surgical intervention, we need diagnostic intervention to treat. But that can only happen if the public and other initiative, dua inisiatif sekali. Because satu, budget ada yang besar. Tapi kalau budget tu hanya dibayarkan 80% untuk menanggung bilangan of people to take care of the sick generation, then dia akan jadi chicken egg story, tak ada kesudahan. So masa ada macam satu long form approach. Okay, untuk isu yang Dr. Roland cerita ni, saya ada satu istilah yang mungkin semua boleh ambil pelajaran. Saya namakan dia menajamkan gergaji, sharpening the saw. Orang terbang bukan pisau, gergaji. Gergaji. Pasal pisau dia potong timun je, gergaji potong balak. Okay. Jadi orang yang dah biasa memotong ni, dia suka kejar berapa banyak potong balak yang dia boleh potong. Dia rasa saya dah siap dengan chainsaw ni. Rugi kalau saya ambil masa untuk tajam gergaji. Sebab masa saya nak tajam gergaji tu, patutnya saya boleh potong pokok. Walaupun pokok saya tebang tu kadang-kadang 5 jam pun tak terpotong. Pasal apa? Pasal gergaji tumpul. So ini satu filosofi yang saya cuba nak kembangkan. Kita buat benda yang sama, kita tahu dah tak jadi. Bukti tak jadi adalah pesakit lagi bertambah. Kalau jadi, tentulah bajet kesihatan lagi rendah. 85% of the budget goes to wages ini. Maknanya staff lagi bertambah. Kenapa lagi bertambah? Dan pasal pesakit bertambah. Kalau pesakit berkurang, macam apa keperluan tambah? Itu dah boleh reflect lah. Bajet kesihatan bertambah. Quality management bersama pesakit pun makin rendah. Bukan Jadi apa yang cuba nak gambarkan adalah bajet itu harus diberi kepada education. Tapi nak educate apa kalau buku yang kita pakai tu yang 20 tahun dahulu. Zaman sekarang ni orang buat research, I would say there is at least 2,000 new finding and research happen every day. Kita masih pakai buku lama lagi untuk rawat orang sakit yang kita tahu dah tak jadi. Sebab tu kena ada suntikan baru dari segi ilmu. Salah satunya yang ini bahagian doktor lah. Tentulah banyak lagi benda lain yang lebih baik ya. Tapi something that I gather from the blue zone, the one that have the highest longevity dalam dunia ini, tak bolehlah dinafikan kebenarannya. Ya, itu fakta ya, ada di luar sana. Jadi kita cerap ini, dan setiap pillars of health ni ada protokol nak buat apa dengan 88 ni. Protokol ni lah yang sudah termaktub, yang kita boleh apply dengan mudah kepada semua orang. InsyaAllah saya yakin tahap kesihatan, tahap kegembiraan rakyat Malaysia ni akan bertambah baik insyaAllah. Bagus. Aku Dr. I selalu tertarik melihat this keto immune. Alright. Okay, cerita sikit. Okay. Keto diet ni dalam perspektif orang Malaysia ni masih macam hanya kepada yang hip, orang-orang yang workout, pergi gym dan sebagainya. So how does this work? And macam mana you push masyarakat secara amnya untuk pergi pada keto diet? Itu semua yang Dr. Roland sebut tadi adalah beberapa istilah yang digunakan dalam dunia wellness ataupun healthcare baru ya. Keto diet, carnivore diet, vegetable dan macam-macam lah, snake diet, lion diet Jadi itu pun memerlukan penjelasan yang terlalu panjang. Tapi saya cerita pasal sains lah sikit. Saya suka sains. Jadi dan